pergolakan di Syria, 36 terbunuh dalam pertempuran terbaru antara kumpulan pemberontak dengan tentera kerajaan di beberapa wilayah. Bayi berusia sebulan selepas terkena berdilam bom tentera rejim Bashar al-Assad di wilayah Hama. Menurut laporan media tempatan, tentera kerajaan bertindak ganas menyerbu kediaman penduduk dan membunuh orang awam. 5 tentera kerajaan yang berpaling tada ditemui maut ditembak dengan kepala ditutup dengan kain hitam. Damsyik turut menyaksikan pertempuran di antara kedua-dua pihak yang bermula awal pagi hingga larut malam. 5 dilaporkan terbunuh manakala puluhan lagi cedera akibat ditembak. Bagi menyekat kemarahan tentera kerajaan, kumpulan aktivis bertindak membakar tayar dan bahan buangan di tengah jalan raya. Video amatur yang diperolehi menerusi Reuters pula menunjukkan kumpulan pemberontak memusnahkan beberapa kereta kebal milik tentera kerajaan di Idlib. Kedua-dua pihak turut dilaporkan berbalas tembakan. Dalam pada itu, Wakil Kerajaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Kofi Annan tiba di Moskow bagi menghadiri perbincangan dengan pemimpin Rusia berikutan krisis Syria yang semakin meluncing. Pertemuan ini diadakan bagi mencari jalan keluar krisis yang telah mengorbankan kira-kira 17,000 nyawa sejak 16 bulan lalu. Allahu Akbar.